ada satu tempat dekat Afghanistan, satu tempat pendakwa-pendakwa tak berjaya mengislamkan tempat tu. Tempat tu dipanggil Kafiristan, tanah kafir. Dan orang kat situ tak sensitif pun dipanggil kafir. Orang kat Malaysia je sensitif dia kena panggil kafir. Dekat situ tu tempat tentera US di training. Antara biasa mereka pergi Iraq, pergi Afghanistan waktu tu. Orang Islam panggil dia kafir, tak sensitif pun. Malah dia ada satu batch infidel. Infidel itu kafir. Kafir. Malah ada yang ekstrim lagi. Infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Tulis lo. Mana kafir makan tut, makan khinzir. Tak sensitif tuan sinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Muhammad Al-Amin. Ini sangat menarik sekali ya guys ya. Ada yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin ini sangat membuat kita sadar nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Pada Ramadan adalah puasa. Ustaz, itu semua orang tahu. Okay? Bulan Ramadan kena berpuasa. Apa beza puasa pada bulan lain dan puasa pada bulan Ramadan? Tuan-tuan sekalian, kita selain daripada bulan Ramadan, bulan yang wajib kita berpuasa, bulan lain juga ada puasa-puasa yang lain. Kita ada puasa Isnin dan Khamis. Kita ada puasa putih pada bulan Mengambang tu. Kita ada puasa secara Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni, hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Dan kita ada berbagai-bagai puasa lagi. Tetapi perbezaan antara puasa pada bulan Ramadan dengan puasa pada bulan-bulan yang lain, pada bulan Ramadan kita berpuasa bukan saja mendapat pahala berpuasa, dalam waktu yang sama dapat pengampunan. Ini beza dia. Bulan lain berpuasa, tapi Ramadan Allah jamin siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharap akan kelebihan ataupun mengharap Allah sebagai rahmat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan sekalian, kita ni apabila berlalu umur, naik umur, secara fitrahnya sebagai orang Islam, kita suka nak beramal. Secara fitrahnya, dulu mungkin kita tak semayang, sekarang mungkin dah selalu dah semayang. Dulu mungkin dah baca Quran kurang, sekarang mungkin dah rajin baca Quran. Dulu mungkin bersedekah kurang, sekarang mungkin dah bersedekah, buat wakaf sana sini dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Tapi ada satu benda yang sepatutnya kita buat, kebanyakan orang terlepas pandang. Apa dia? Bertaubat. Allah. Kalau kita perasan, semakin berumur, kita semakin nak buat amalan. Tapi kita terlupa kadang-kadang. Ni cerita orang kat Baghdad. Dia bukan kat sini tau. Dia terlupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tahu. Nabi tahu benda ini. Nabi pohonkan kepada Allah untuk Allah rahmati umat Muhammad. Di antara yang diberikan kepada umat Muhammad tidak pernah diberi pada umat terdahulu, antaranya umat Muhammad saja ada amalan yang kalau dibuat amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat, walaupun dia tidak minta ampun kepada Allah. Antaranya bulan Ramadan. Antaranya kita buat haji. Haji tak minta ampun pun Allah ampunkan dosa. Itu kelebihan umat Muhammad. Umat lain dia beramal dapat pahala, tak minta ampun dosa tetap ada. Umat lain. Umat Muhammad puasa, tak minta ampun, dosa pun Allah ampunkan.
Itu kita kena berterima kasih dengan Nabi. Allah. Sebab tu berselawat dengan Nabi itu bukan saja berselawat, berterima kasih kepada Nabi. Kerana itu permintaan Nabi untuk Allah rahmati kita dan Allah bagi. Umat Muhammad, umur dia tak panjang. Tak panjang dibanding umur umat terdahulu. Umur umat Muhammad, kata Nabi SAW, baina sabit sitin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70 tahun. Jarang-jarang lebih daripada lebih macam umat terdahulu. Umat Nabi Nuh 1000 tahun umur, 1500 tahun umur. Jadi maknanya kerana kita kaya nak buat amalan, tapi kita lupa nak bertaubat. Jadi pada bulan Ramadan ni dia ada puasa. Lebihnya puasa tu adalah Allah bagi pengampunan pada kita. Tuan-tuan sekalian, pahala puasa tinggi. Kalau orang yang berpuasa dia tak ada menjaga adab puasa, pahala puasa dia susut. Pengampunan tak susut. Kan kita masih dengar Ustaz Said ceramah, jaga puasa nanti pahala. Tapi kalau tak jaga kan, mana pahala kita mana susut. Sampai ada orang yang dia berpuasa tapi tak dapat pahala langsung. Betul. Seolah-olah dia lapar dan dahaga saja. Dia tak jaga adab puasa. Tapi pengampunan tak ada. Pengampunan tetap dapat. Itu lebih bulan Ramadan. Sebab tu kita nak pada bulan Ramadan ni kita kena ini satu kelebihan Ramadan. Masya-Allah. Maknanya yang pertama dia ada pahala, dalam waktu yang sama ada pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi sebut, kalau makku tahu apa yang ada pada Ramadan, dia mengharapkan setahun tu jadi Ramadan. Setahun tu ada kelebihan Ramadan. Yang kedua, apa yang ada pada Ramadan? Yang kedua, bulan Ramadan bulan penuh keberkatan. Kita biasa dengar benda ni. Tapi berkat ni benda apa? Tuan-tuan, berkat ni benda apa? Kita selalu dengar berkat ni benda apa? Berkat ni dia dalam bahasa Arab. Maksud berkat adalah ziyadatul khair. Percambahan kebaikan. Itu maksud berkat. Jadi orang kalau umurnya ada berkat, umur dia mencambah-cambah kebaikan. Orang kalau hartanya ada berkat, hartanya bercambah-cambah kebaikan. Orang kalau ilmu ada berkat, ilmu dia bercambah-cambah kebaikan. Kita pernah jumpa tak orang yang makin banyak ilmu, makin sombong. Tak menambahkan amalan, kerja menyalahkan orang. Allah. Doa ni tak boleh lepas solat ni. Bid'ah lah apa semua. Dia sendiri tak berdoa. Rasa tak? Ilmu tu tak mencambahkan amalan. Ada orang makin tua. Tapi makin tua, makin berminyak. Makin tua tak makin ada amalan. Dia makin berminyak. Makin tua, banyak tau kadang-kadang. Makin tua sebab dia, kita kan, kata orang putih kan, umur bermula 40 tahun kan. Kita ke 40 tahun tu kita dah ada kemampuan, kita mula explore tau, diri kita ni. Benda yang kita tak pernah terfikir, kita dah ada kemampuan, kita start explore diri. Kalau tak kena cara dia, orang tersesat dalam diri sendiri. Ni banyak start explore. Dulu kaki masjid, ada kemampuan jadi kaki motor pula. Pandang kaki kan. Dia start explore diri dia tu. Jadi maknanya keberkatan. Berkat-berkat ni apa? Berkat-berkat ni ziyadatul khair. Percambahan kebaikan. Tambahnya kebaikan. Untuk kita mudah faham, saya nak bawa satu cerita. Tuan-tuan Sinan. Satu hari, saya biasa bawa orang pergi Palestin. Tiap bulan ada. Okay. Kalau tak saya, rombongan saya, ataupun anak murid saya tolong bawa. Pimpin jemaah ke sana. Satu hari saya tanya imam. Nak tanya sikit lah. Apa rahsia kekuatan orang-orang dekat Masjid Aqsa? Saya tengok beraninya luar biasa. Lawan Israel kena tembak. Tak takut langsung. Apa rahsia keberkatan? Apa rahsia keberanian orang dekat Palestin? Abang kata Imam Aqsa, tak ada apa-apa pun. Tapi sebab keberkatan tanah Baitul Maqdis itu menjadi orang berani. Allah. Keberkatan tanah tu. Jadi orang jadi berani. Jadi satu hari tuan-tuan sekalian, saya ada rombongan nak pergi ke sana. Dan ketika tu dalam 2000 awal 2012, 2013 macam tu lah. Ketika itu perang macam ni lah. Macam ni. Hampir semua jemaah tak berani nak pergi. Sebab kita cancel je lah, tak boleh lah, tak berani, takut lah apa semua. Kita perang tu di Gaza, jauh. Dengan Jerusalem, dengan Baitul Maqdis jauh. Tak berani lah Zat.
Saya kata tak apalah. Kalau tak nak ikut tak apa. Tapi sebab memang dah nak terbang, saya dah bayar tiket kapal terbang, booking hotel semua saya dah buat. Jadi permulangan tak ada. Akhirnya semua bincang-bincang, semua kata, macam makcik pun semua kan. Kata, boleh lah, kita pergilah. Tapi Ustaz jaga tau. Ya, saya jaga Ustaz. Kan? Kita pun pergi terbang. Ketika terbang pergi, waktu memang tengah perang, ketegangan dekat Gaza memang sangat tegang lah. Melimpah sampai dekat Jerusalem. Nak senang faham Gaza dengan Jerusalem ni macam Perlis Kuala Lumpur. Jauh. Kan nak senang faham. Ada pergi Kuala Lumpur, jauh. Kan? Jadi ketegangan tu melimpah sampai Jerusalem. Jadi sampai ke sana memang tegang lah juga. Tapi tak adalah sampai macam perang betul. Kan? Saya tengok makcik-makcik yang kata, Ustaz, kita batalkan kata Ustaz dia. Kan? Tengok-tengok kat sana, dia kat barisan hadapan bawah. Kan? Yang ada apa dia cakap semua tak tahu. Tahu saya itu faham ke tak, saya pun tak tahu. Tapi dia kat depan tu. Ui, makcik berani ya makcik. Tak tahu lah Ustaz. Saya cakap, kita Ustaz Einstein Ustaz. Saya teringat Imam Aqsa kata, ui, rupanya betul. Tanah Palestin tu menjadikan orang berani. Allah. Berkat barakah tanah tu. Barakah tanah. Kan Allah sebut sini, alladzi barakna haulahu tu, kan berkati sekeliling Baitul Maqdis tu. Antaranya jadikan orang memang tanah syahid situ tu. Sebab tu kalau kita baca Palestin adalah tanah peperangan kerana agama sejak dulu sampai hari kiamat. Besok perlawanan antara orang beriman dengan Dajjal berakhir di situ juga. Kan? Sampai sekarang tu tentera salib bunuh 70,000 orang. Waktu dekat perang salib turun ke 12. Sekarang berbanyak dibunuh tu. Kan? Sebab apa? Barakah tu. Okay. Balik pada Ramadan. Sebab barakah Ramadan tu menjadikan kita mudah nak beribadah. Berapa banyak orang yang tak boleh berhenti merokok. Bulan Ramadan boleh stop. Walaupun berapa jam tu boleh stop rokok tu. Padahal hari biasa sejam sekali, 2 jam mesti nak merokok kan. Biarlah walaupun waktu buka tu, ketika buka, semua orang nak sembahyang warka'u ma'arraki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dia merokoklah kamu bersama orang merokok. Rokok dulu kan. Walaupun macam tu, tapi berapa tahan lama tu, boleh tahan. Bulan selain Ramadan tak boleh. Sebab apa? Barakah Ramadan. Berapa banyak orang nak sembahyang sunat malam susah, Ramadan boleh buat. Betul. Berapa banyak orang susah nak sedekah, Ramadan boleh buat. Cuba tuan-tuan sekalian lepas isyak aja lagi. Saja-saja nak buat solat sunat 20 rakaat ke 8 rakaat lah, tak usah 20 saja. Agak-agak boleh buat tak? Susah. Tapi Ramadan boleh buat. Barakah Ramadan. Iya betul. Itu yang bestnya Ramadan ni. Kalau melimpah barakah tu sampai setahun pun tak apa. Dalam kita jadi mudah untuk beramal ibadah. Itu barakah tu. Bulan berkat. Masya-Allah. Jadi kita nak beribadah. Macam contoh bumi Mekah. Bumi Mekah ni tempat orang dengan sendiri Allah buka keaiban dia depan mata dia. Mekah tu berasal daripada bakah, iaitu tangisan. Orang ke sana mudah menangis. Walaupun ada yang tak menangis, tapi mudah nak menangis. Contoh tuan-tuan sekalian, kenapa kita disuruh menziarahi orang-orang alim? Kan ada barakah menziarahi orang-orang alim. Kalau kita perasan, kita ziarah orang-orang alim, satu benda Allah buka keaiban kita depan mata kita. Bukan pakai bangun orang tau. Kita akan rasa Allah teruknya aku ni. Allah keaiban kita depan mata kita untuk kita baiki diri. Ziarah orang alim tu, kalau tuan-tuan pergi ziarah orang alim dan betul orang alim betul ikhlas dan ada barakah kat dia, tuan-tuan akan rasa benda ni. Betul. Cuba tuan-tuan pergi orang alim betul-betul alim dan ikhlas. Kita pergi kan, kita jadi macam terus jadi rasa Allah buka keaiban kita depan mata kita. Kita kata Allah aku ni teruknya, tu nak jadi baik. Itu barakah orang alim. Betul. Barakah bumi Mekah, orang mudah nak nangis. Ramadan ni mudah ibadah. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, itu yang kedua. Maknanya pertama dia ada puasa. Yang kedua dia ada barakah. Yang ketiga, kalaulah umatku tahu apa yang ada pada Ramadan,
maka dia akan mengharapkan seluruh tahun itu menjadi Ramadan. So, Betul. apa yang ada pada Ramadan? Yang ketiga, iaitu yang ada pada Ramadan, wasudtifati syayatin. Syaitan-syaitan itu diikat. Syaitan itu diikat. Tuan-tuan sekalian, syaitan ni apa? Kita berkenalan sikit dengan syaitan ni, supaya kita tak cinta. Kita tahu jahat dia, kita tak cinta. Orang Melayu kata kenal maka tak cinta kan. Ini kenal maka tak nak cinta dia, maka kita nak jauhi dia. Syaitan ni kana minal jin. Syaitan ni daripada jin. Dia daripada jin. Okay. Dulu sebelum wujudnya manusia kat dunia ni memang telah ada. Antara yang menduduki dunia ini adalah jin. Jin ni dia dicipta daripada api. Malaikat dicipta daripada cahaya. Jadi unsur jin dengan malaikat ni hampir sama. Sebab tu dia orang boleh tengok sesama dia orang. Kita punya unsur ni lebih kasar. Kita ni daripada tanah. Sebab tu kita tak nampak syaitan, kita tak nampak malaikat. Sebab unsur berbeza. Kita lebih kasar. Kalau ada satu tong besar ni, besar macam meja ni, tuan-tuan ambil 1000 lampu suluh, tuan-tuan suluh dekat dalam tong ni, cahaya tu muat. 1000 lampu suluh dekat satu tong, cahaya tu muat. Satu tong macam ni nak bubuh 1000 orang muat dah? Tak muat kan? Sebab kita daripada tanah, kita lebih kasar. Jadi kita tak akan nampak dia. Kecuali Allah buka lah hijab, kita akan nampak. Susah nampak dia, malaikat atau jin. Kita boleh rasa. Sebab dia daripada api, kita daripada tanah, kita sejuk. Itu yang kalau tiba-tiba kan, remang kan. Kan. Sebab unsur tu biasa. Okay. Jadi syaitan ni kana minal jin. Daripada jin ni, ada satu jin. Saya nak cakap orang ke ekor ke saya tak tahu. Seekor jin ke, seorang jin ke, sekeping jin ke, seketul ke. Jadi ada satu jin je lah ya. Penjodoh bilangan tak apa, tolong. Nanti cikgu bahasa Melayu tolong beritahu saya. Apa penjodoh bilangan bagi jin. Okay. Ada satu jin, nama dia Azazil. Okay. Il ni makna Tuhan. Kalau kita tengok nama-nama lama, nama malaikat. Jibrail, Mikail, Israfil, Israel. Il ni Tuhan. Azaz ni yang mulia. Mana kemuliaan Tuhan. Nama dia tu kemuliaan Tuhan. Okay, Azazil. Ada tu jin nama dia Azazil. Dia ni memang sangat-sangat beribadah sampai dia ni diletakkan sama-sama dengan para malaikat. Maka sampai itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Kenapa nak jadikan makhluk yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini dan berbunuhan sesama mereka, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicipta manusia, dia punya ramuan dia adalah tanah. Kita ni ramuan kita daripada tanah. Ramuan tu buat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala jadi manusia. Maka setelah jadi manusia, Allah perintahkan seluruh penduduk langit hormati dia. Walaupun perkataannya maknanya sujud. Ada setengah ulama tafsir kata bukan sujud macam kita sujud solat. Maksud solat tu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hormat ni kan macam-macam jenis. Kita manusia pun hormat kan. Tadi saya baru habis program dengan satu badan beruniform. Wah, bukan mereka tabik je ni. Hormat. Kalau jumpa mungkin raja-raja, hormatnya cara lain. Kalau jumpa orang Jepun, mungkin hormatnya tunduk je tu. Kita orang Melayu, sama Melayu mungkin tak ada. Bukan orang Melayu kita je tau. Orang-orang sebelah Khurasan. Khurasan ni negeri Tantan.
negeri Tantan. Tan ni maknanya tanah. Uzbekistan, tanah Uzbek. Tajikistan, tanah Tajik. Kyrgyzstan, tanah Kyrgyz. Waktu Qaim Azam Ali Jinnah buat negara Islam, dia pilih negara dia. Ini negara Islam, nak namakan apa? Maka dia namakan Pakistan, tanah suci. Pakistan suci, tan untuk tanah lah. Maka India menamakan negara di Hindustan, tanah Hindu. Tantan tanah. Saya berbalik daripada Kabul. Ada buat kajian tu di sana tu. Dekat Kabul tu ada satu tempat dekat Afghanistan, satu tempat pendakwa-pendakwa tak berjaya mengislamkan tempat tu. Tempat tu dipanggil Kafiristan. Tanah kafir. Dan orang kat situ tak sensitif pun dipanggil kafir. Orang kat Malaysia je sensitif dia kena panggil kafir. Tuan-tuan, saya belajar public safety diving. Public safety diving ni menyelam untuk menyelamatkan dekat US tau. Dekat Georgia. Dekat Fort Benning. Maknanya pilih untuk belajar public safety diving tu. Dekat situ tu tempat tentera US di training. Antara biasa mereka pergi Iraq, pergi Afghanistan waktu tu. Orang Islam panggil dia kafir, tak sensitif pun. Malah dia ada satu batch, infidel. Infidel itu kafir. Kafir. Malah ada yang ekstrim lagi, infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Tulis lo. Mana kafir makan tut, makan khinzir. Tak sensitif orang Orang Malaysia mendengar ada tu. Bukan perkataan kafir itu bukan kita buat. Allah yang panggil. Perkataan tu kan Allah yang turunkan. Kenapa kita rasa inferiority complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? Bukan jahat, kafir harbi je. Ke kau orang kafir harbi? Soalan dia. Kafir harbi je memang mau kafir jahat. Kafir orang tak ada beriman. Jangan jadi kafir harbi lah. Jadi kafir yang baik. Maksudnya jangan berserang orang Islam. Perkataan kafir pun sampai kita orang Melayu, jangan panggil orang kafir. Perkataan tu Quran sebut, firman Allah sebut. Allah yang sebut. Kalau kita rasa rendah diri tak sebut, kena cek balik kita punya iman. Betul kan dia kata ni? Tak usah orang lain cek, kita cek. Kalau agak-agak kita kata, ya aku ni sampai takut cek istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, minta ampun Tuhan, aku ni lemah sangat sebenarnya. Sampai aku nak sebut benda kebenaran pun susah Tuhan. Lemahnya kan Nabi sebutkan, selemah-lemah iman tu ada dekat hati kan. Apa di Quran tu? Jangan langsung macam tu. Okey, balik semula. Jadi Tantan ni maknanya tanah. Jadi kat sana ada Kafiristan. Tanah kafir. Dia orang tak sensitif pun. Sebab dia dipanggil kafir. Sebab itu memang perkataan Quran. Jalan banyak-banyak ni saya kira kelakar tengok. Ada negeri kafir. Kafiristan. Tuan-tuan, tak percaya. Gurun ke-19 berjaya diislamkan, ditukar nama dia Nuristan. Tanah Nur, tanah cahaya. Sejak lagi search Nuristan. History of Nuristan. Cuba tengok. Sebelum tu nama dia apa? Guru ke-18 tu masa dia nama dia Kafiristan, tanah kafir. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, manusia dicipta di tanah, Allah suruh sujud, maka semua para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis tadi tu. Kecuali Azazil tadi tu. Azazil dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Mamat ni lah, dah salah faham. Dia ni kenapa aku kena sujud dengan dia? Aku lebih baik daripada dia. Dia kata kita ni tak bagus. Kita tak bagus. Maka Allah murka. Dia kata tak apalah, murka lah. Ini Azazil. Dia jin tau, dia jin. Ini Azazil. Murka lah. Sebab nak sujud pada dia ni tak nak. Allah halau dia ke syurga. Tapi Allah tu Maha Pengasih tau. Kalau kita buat salah, Allah tetap bagi peluang. Sama juga macam Azazil ni. Allah bagi peluang. Nak cakap apa? Kalau kita diajak, kita buat salah, kita diajak untuk minta maaf. Kita diajak untuk minta ampun. Salah. Tapi Azazil tak. Dia tak mengambil peluang tu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dia bercakap pada Allah, ya Allah, qala rabbi bima aghwaytani, oleh kerana aku telah menjadi sesat. Dia kata,
surah Al-Hijri. Kita lagi baca surah Al-Hijri bermula ayat 38. Kita dirakamkan cerita dalam Al-Quran. Dia kata, qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku dah sesat, aku sumpah dua benda. Satu, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang keduanya, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua dia. Itu sumpah iblis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang keduanya, aku akan sesatkan mereka semua. Benda ni kita kena perasan, tuan-tuan sekalian. Berapa ramai orang hari ni, dia buat jahat, dia tak rahsia dia buat jahat. Betul. Ibu kakak minta maaf. Berbanyak hari ni, melawan suami tak rasa salah pun. Itu sumpah iblis. La uzian dalam fil, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Abang-abang, ayah-ayah, berbanyak kita kasar dengan isteri kita, tak rasa salah pun. Sedangkan yang suruh mengasihi keluarga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan isteri. Bukan kalau isteri yang suruh, tapi Allah yang suruh. Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita berbuat baik kepada isteri kita. Kan? Jadi kalau kita tak buat baik, bukan kita tak perlu malu dengan isteri, tapi perlu malu dengan Allah. Kan? Kalau tak nak malu dengan isteri pun, malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berbanyak anak-anak yang derhaka pada mak ayah, dia tak rasa dia derhaka pada mak ayah. Allah. Ini sumpah iblis tau. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, dan aku akan sesatkan mereka semua dia. Jadi, kemudian dia pun turun. Dia turun ni tuan-tuan sekalian, dia mengajak daripada jin-jin dan kafir ni ikut dia. Jin ni ada Islam. Ada yang tak Islam, ada kafir ya. Jin kafir. Kan? Jin dia tak sensitif, kata dia kafir. Kalau dia kafir lah. Manusia sensitif. Kan? Tak percaya kalau tuan-tuan tanya jin, kau kafir kan? Dia akan cakap, kafir. Dia tak sensitif. Tanya pengamal perubatan Islam dalam saya. Siapa pengamal perubatan Islam dalam saya, kalau dealing dengan jin kafir, dia tak malu kata dia kafir. Okey? Aku kafir, kata dia. Maka pengamal perubatan Islam akan ajak dia masuk Islam. Okey? Jadi maknanya, diajak golongan jin ada Islam, ada yang kafir. Ada yang kafir lagi jahat. Macam manusia juga. Ada kafir lagi jahat. Nak senang faham. Kita nak senang faham. Grup-grup yang kafir lagi jahat ni, nak senang faham, adalah grup mafia. Nak senang faham. Grup mafia. Ini yang ikut iblis. Yang jadi tentera iblis adalah jin kafir yang mafia. Nak senang faham. Jadi ketika bulan Ramadan, hadiah kepada umat Muhammad, yang ketiga adalah wasudifati syayatin, setan-setan diikat. Setan ni mana? Iaitu jin kafir yang mafia. Nak senang faham? Jin lain ada. Sebab tu tak ada orang kerasukan pada bulan Ramadan. Jin, tapi dia tak mafia. Cuma dia nakal juga, dia tak mafia. Jadi dia tidak dihambat, dia tidak diikat. Jin kafir-kafir ni yang mafia ni yang diikat. Ni. Saya pergi Masjid Aqsa. Kita kena pergi seperti asal ni kan. Okay. Dekat dalam Masjid Aqsa, salah satu tempat kita boleh tengok adalah penjara jin. Saya waktu kursus sejarah Masjid Aqsa, Imam Aqsa dia ajak saya tengok. Okey Muhammad, ini tempat ni. Ini penjara jin. Jin-jin yang buat salah zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan boleh perintah jin kan. Ditangkap, diikat dan dipenjarakan dekat penjara. Saya tanya Imam, ada lagi tak jin dalam ni? Imam pegang tangan saya, ajak jalan. Jangan kau tanya, jalan je. Maknanya ada lagi lah kan. Tapi pergi dekat penjara jin kat sana. Maksudnya, kalau tuan-tuan duduk berhati, ada rupanya kaedah menangkap, memikat dan mengurung jin. Ada ilmu dia? Ada. Ilmu dia ada. Nak belajar boleh tak? Boleh. Boleh tak belajar? Belajar dengan pengamal-pengamal perubatan Islam. Siapa depan-depan saya ni kan. Yang mungkin belajar dan tahu. Rupanya boleh. Dan bulan Ramadan Allah kata, Nabi SAW sebut, wasudifati syayatin. Jin-jin ni diikat. Jadi apa kelebihan diikat? Sebab ikat ke tak ikat ke, ada orang sama je. Sebab apa? Sebab dia tu dah jadi jin. Sebab tu sama je. Dia dah jadi macam setan. Maka sama je. Allah SWT pernah beritahu. Allah katakan, Kul a'udhu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sambung ayat tu. Minal jin nanti wan nas. Ada golongan manusia tapi macam setan. Ada. Minal jin nanti wan nas. Sebab itu walaupun setan ni dah diikat, tapi ada yang masih berperangai macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, ceramah daripada Ustaz Muhammad Al-Amin. Dan Masya Allah tabarakallah, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, di mana di bulan puasa ini Masya Allah keberkahan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang puasanya diterima, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.